الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan rahmat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi kita kefahaman bagaimana untuk mengenal Allah Ta'ala. Memberi kita kefahaman tentang akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Memberi kita kefahaman apa arti Allah hidupkan kita di dalam dunia ini. Memberikan kita kefahaman agar kita dapat menunaikan hak hamba ini yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jika kita ini tidak diberikan hidayah dan taufik, maka hidup kita jadi keliru hidup ni. Dan kita sendiri tidak tahu apa yang perlu kita buat, mana yang lebih utama, apa yang perlu aku cari sepatutnya, apa yang perlu aku lakukan dalam hidup ini sepatutnya, apa yang aku patut buat untuk diri aku, keluarga aku, supaya kita ini tidak menyesal. Hidup ini adalah satu peluang untuk kita menyesal terlebih dahulu sebelum sampai masanya penyesalan itu tidak diterima Allah. Hidup ni adalah satu peluang untuk kita menyesal dan penyesalan itu diterima Allah. Kalau kita fikir balik dari kita muda sampai sekarang, apa aku buat? Apa yang telah aku buat? Dan apa yang aku lakukan dalam hidup ni? Agak-agak kita boleh tak kita ni tadi hidup dalam keadaan yang baik di sana? Dan melihat keadaan manusia zaman sekarang semakin keliru. Manusia semakin seolah-olah semakin dah keliru. Penyakit tak boleh dibendung. Akhlak sudah terlalu rosak. Alam sudah menjadi kelam kabut. Kita sendiri sudah tidak tahu mana yang benar, mana salah. Seolah-olah fikiran kita ni tidak benar, menjadi tidak benar. Tidak benar. Apa yang aku fikirkan, apa yang aku buat ini, walaupun dalam Al-Quran disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Walaupun diperingatkan kepada kita bahawa Allah jadikan kita dalam dunia ni bukan untuk main-main, bukan untuk bermain-main, kata Allah, bukan dijadikan satu perkara sia-sia. Kenapa kita tidak belajar dengan hidup ni untuk menyelesaikan segala perkara yang berlaku dalam hidup yang berulang-ulang? Benda yang berlaku dalam hidup kita ini berulang-ulang. Sebab itu sampai peringkat zaman ini, zaman orang banyak putus asa dengan rahmat Allah. Ada orang yang nak bunuh diri, ada orang yang telah putus asa dengan rahmat Allah. Dan zaman ini juga zaman yang mana penyakit batiniah itu menjadi satu penyakit yang besar. Dan apa yang kita lihat, kesombongan, menunjukkan kebaikan, menonjolkan akulah yang paling baik, orang lain tidak benar, dan akulah yang paling benar. Berbeza dengan zaman 40 tahun yang dulu, iaitu zaman kita sama-sama membina. Zaman ini seolah-olah seperti mana siapa yang kuat, dia akan memijak orang yang lemah. Dan ini seolah-olah telah kembali semula kepada zaman jahiliah. Putaran itu seolah-olah hampir sampai. Sebab itu orang yang Nabi sebut bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Golongan ini yang kembali kepada asal ini, kepada perintah Allah, kepada perintah Rasul, terlalu sedikit. Orang yang ingin bertahan tu terlalu sedikit. Orang yang ingin kembali kepada Allah terlalu sedikit. Kerana apa? Kerana golongan ini untuk menempuh tempat itu sakit. Sakit sangat, susah sangat. Sebab inilah yang kita nak bahas malam ni. Bab benda tu sakit, susah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful qidam. Atau bagaimana dapat bertahan benda yang rosak itu berserta zat yang bersifat qadim. Serta yang mengalami kerosakan itu tiada berdiri dengan sendirinya dan tiada wujud dari segi zatnya. Siapa yang rosak itu? Hadis tu siapa? Kitalah tuan-tuan. Alam ni, bila sebut kata alam, siapa alam? Alam ni sifat dia berubah-ubah. Yang menerima Adam kepada wujud, silih berganti. Jadi bila alam ni apa? Tiap-tiap yang diciptakan oleh Allah, ini nama dia alam makhluk. Kita ni rosak, tak perasan, nampak dah rosak, dah tak sesihat macam dulu, rosaklah ni. Dah tak kuat macam dulu, rosaklah ni. Udah tak sehebat macam dulu, rosaklah. Dan kita terlupa perkara yang Allah berikan kepada kita ini adalah satu peluang untuk masuk syurga. Dan apa yang ada pada kita ni tak kekal. Sebab yang maha kekal tu Allah Ta'ala. Yang kekal tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana zatnya pun kekal, sifatnya pun kekal. Kita ni tak kekal sebab kita rosak. Kita benda rosak. Selagi dalam hati kita, dalam diri kita ada benda rosak, kita nak pergi kepada yang maha kekal, tak dapat. Kena buang. Cinta kepada yang rosak, buang, baru dapat cinta yang kekal. Kasih kepada yang rosak, buang,
baru dapat kasih yang kekal. Kalau nak bersama dengan yang maha kekal, benda yang rosak ni kena buang. Buang ni apa? Dalam hati, jangan ada sayang, jangan ada kasih, jangan ada menuntut kepada yang rosak. Sekarang ni kita lebih berat kepada apa orang kata. Orang tengok, orang nilai, orang pandang. Kita lebih nak orang pandang kita daripada Allah pandang kita. Kita lebih fikir apa orang pandang aku. Kita tak pernah fikir pun apa Allah pandang aku. Kita tak nak pun tentang pandangan Allah. Kita lebih orang pandang aku. Orang tak hargai aku. Orang tak tengok aku. Orang tak terima kasih dengan aku. Kenapa kita tak boleh buang benda rosak? Yang kita nak orang hargai itu, penghargaan itu rosak satu hari. Rosak, hari ini dia hargai kita. Mungkin akan datang, dia akan mencemuh kita dan mencerca kita. Benda yang rosak inilah yang kita tak boleh nak buang dalam hidup. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kenapa kita tak mampu lagi nak tinggalkan benda rosak? Saya percaya dan tuan-tuan percaya, bukan apa yang ada pada kita ni, alam ni pun rosak. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, nanti kan kiamat. Bukan kita je, benda dunia yang kita duduk ni pun akan rosak. Kenapa kita tak boleh percaya? Ni saya sebut ni. Kenapa kita tak boleh ambil sibuk orang keliling kita? Kenapa kita tidak boleh tuluskan kehambaan, amalan, perbuatan, yang itu yang berfikir di dalam diri saya lah. Kenapa saya tak boleh ubah diri saya? Kenapa saya tak boleh ubah? Saya tak mampu ubah diri saya. Kenapa? Lalu kita kata kita tak mampu ubah diri kita sebab yang mengubah itu Allah. Benar. Tapi kalau kita tak berkehendak, walaupun datang perkara hidayah dan taufik, datang rahmat, tapi kita tolak rahmat. Sampai seruan tu, tapi kita tolak seruan tu. Macam Abu Jahal, macam Abu Lahab, macam Abdullah bin Ubay, dah dapat kesempatan duduk dengan Nabi. Kita di sekeliling dengan orang alim. Tiap-tiap malam kita mengaji. Kenapa aku tak boleh ubah? Aku masih sayangkan benda yang rosak. Aku pun nak pergi. Benda yang ada pada aku ni, lambat laun rosak juga. Tapi lambat lagi, rumah ni lambat lagi, tanah tu lambat lagi rosak. Yang akan rosak dulu aku. Sampai masa bila rumah aku rosak, tanah aku rosak, tunggu nanti apabila tiup sangkakala yang pertama. Semua ni rosak. Tapi kita tak boleh nak. Kenapa kita tak boleh yakin? Ni masalah. Kenapa aku tak boleh percaya? Kenapa aku tak boleh percaya? Kenapa aku tak boleh yakin? Aku tahu, tapi aku tak boleh yakin. Orang yang tahu, contohnya begini. Kita belajar, saya dah beritahu dengan tuan-tuan tak silap bulan lepas. Kita belajar Allah ada. Allah bersifat wujud. Lalu kita buat salah, balik rumah nampak kasut ayah kita. Lalu sebab kita tahu kita buat salah, maka kita nak masuk rumah telah ada satu perasaan takut. Takut kenapa? Takut kena pukul, takut kena marah. Kita pun dijanjikan oleh ayah kita satu perkara, hadiah bila kita berjaya buat satu kebaikan, lulus periksa. Bila kita sampai di rumah, kita nampak kasut ayah kita, kita rasa gembira kerana
kita dah bersangka hadiah itu telah disediakan oleh ayah kita dalam rumah. Tapi kenapa bila kita buat salah dengan Allah kita tak ada rasa takut? Padahal bekas tanda adanya Allah tu keliling kita. Dan juga pada diri kita. Kenapa bila kita buat salah tak rasa takut? Kita tahu Allah ada ke? Kita betul-betul yakin Allah ada. Bila kita buat baik, kita tak rasa gembira. Kita rasa tertekan, terbeban. Kita rasa tak suka. Walhal setiap kebaikan itu telah dijanjikan oleh Allah. Allah janji ni pahala, Allah janji syurga, Allah janji rahmat. Kenapa kita tak gembira? Tanda adanya Allah itu duduk di sekeliling kita, duduk pada kita. Tentang dalil adanya Allah. Kenapa kita tak boleh percaya? Itulah yang saya katakan, apakah kita ni yakin atau kita tahu? Sebab itu iman tak iman ni orang tak boleh hukum. Yang boleh menghukum orang ni mukmin tak mukmin Allah. Manusia ini melihat pada Islamnya, dia sembahyang tak, dia puasa tak, dia mengucap tak 2 kalimah syahadah. Mukmin tak mukmin bukan kerja kita. Mukmin tak mukmin itu dinilai pada Allah. Sebab itu bila sebut tentang iman, apa iman? Tasdiqu bil qalbi. Benar dengan hati. Yakin dengan hati. Ya. Baru dia jadi akidah. Akidah ni apa? Kita diartikan akidah ni pegang. Sekarang ni kita kena tanya, aku pegang tak? Aku pegang ke aku tahu? Pegang lain, tahu lain, tuan-tuan. Tahu, oh, kita ada. Pegang ini, maka nampak hidupnya bertauhid, cakapnya bertauhid, amalannya bertauhid. Ini baru pegang. Bukan tahu. Tahu lain, tuan-tuan. Kalau tahulah lain. Tahu belum tentu pegang. Abdullah bin Ubay tahu, tapi hatinya tak suka dengan Nabi. Apa Nabi bawa tak suka. Apa Nabi suruh dia tak suka, tapi dia tak tunjukkan yang dia tak suka. Dan yang qadim itu tiada suatu benda yang hadis yang dapat bertahan berserta dengan zahir sifatnya. Yang kekal itu tak ada sifat yang rosak. Maknanya maha sempurna Allah dari sifat kekurangan. Itu yang kita lepas sembahyang kan, subhanallah, 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 maha suci Engkau ya Allah dari sifat kekurangan. Tak ada benda rosak kat Engkau, semuanya kekal dekat Engkau. Yang rosak tu aku, yang miskin tu aku, yang bodoh tu aku, yang hina tu aku, yang tak betul tu aku. Tapi kita ni tak boleh rasa benda tu. Walhal kita dah beramal dengan subhanallah ni puluh tahun. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi jadi zikir je. Kita tak boleh jadi pegangan dalam hidup. Maha suci Engkau ya Allah dari sifat kurang. Ada benda kurang. Kuranglah kan. Hari ni Allah bagi kita tenang. Nanti Allah datangkan kita ujian. Kenapa Allah datangkan kita ujian? Itu tanda Allah sayang kita. Supaya kita ni balik pada Allah. Aku ni dah jauh rupanya.
Aku ni dah tak ingat dia rupanya. Aku ni dah jauh dah pada jalan yang betul. Allah datangkan ujian supaya kita tak ada tangan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita selalu sihat, didatangkan sakit, barulah kita pegang tasbih. Allah atas katil. Ada? Kan bila kita sakit tuan-tuan, kan tasbih ni tak lengkang pada kan? Allah, Allah, Allah. Bila dah sihat, tasbih tu mana? Mana tasbih tu? Yang tasbih atas katil masa sakit tu mana? Kenapa masa sakit je Allah, subhanallah, Allah. Kenapa? Allah ajar, bukan masa sakit je pegang tasbih. Masa sihat pun kena pegang juga. Aku ni masa sihat pun Allah Ta'ala pun Tuhan kau juga. Masa sakit pun Tuhan kau juga. Masa kau tak ada masalah, Allah tu Tuhan kita. Masa kita ada masalah pun Allah tu Tuhan kita. Kenapa diuji kita? Sebab kita ni lalai. Kepala tu tak ada satu pun kita ingat Tuhan. Kepala kita ni, ruang kita untuk Allah tu tak ada. Kan? Cuba kita buat satu benda. Buat ni berharap rahmat Allah. Berniaga, buka je pintu kedai, berharap rahmat Allah. Pergi belajar, berharap rahmat Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku pergi nak mengaji ni dapat rahmat. Allah itu didahulukan dalam hidup kita. Tak ada. Kenapa aku nak pergi masjid? Dah biasa pergi masjid. Malam ni ada mengaji, sambil-sambil tu duduklah. Masa itu akan terisi. Tetapi innamal a'malu binniyat itu tak ada. Sebab tak ada Allah dalam situ. Tak ada pun Allah di dalam amalan kita. Sebab itu diajar oleh Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kau niatkan itu yang kau dapat. Kalau niat nak pergi masjid, dapat pergi masjid. Kalau niat nak duduk aja, dapat duduk aja. Pahala cerita lain tuan-tuan. Sebab kita ini orang yang tak pernah berhenti buat salah. Orang tak pernah berhenti buat salah. Salah yang paling orang tak sedar ni, salah mengaji. Salah mengaji ni macam mana? Bila kita kahwin, kita ada isteri. Bila ada isteri, hak wajib mengajar isteri ni suami. Kalau si suami tak boleh ajar, dia kena bawa datang mengaji. Ada anak perempuan, kadar fardu ain anak perempuan, ayah kena selesaikan. Kena selesai. Kadar PK, kadar tauhid, kadar tasawuf. Balik ni nanti tanya dengan isteri. Hukum akal pada tauhid ada berapa? Dia pun jawab, ada 3 bang. 1, wajib akal. 2, mustahil akal. 3, harus akal. Wajib akal apa bang? Dia pun tanya kita. Abang pun tak tahu. Dua-dua berdosa. Dia tak tahu dosanya itu didakwa atas kita. Ya Allah, suami aku tak pernah suruh aku mengaji. Sampai aku tak kenal kau. Aku tak boleh bezakan mana engkau, mana yang bukan engkau.
Ya Allah, aku dah jadikan yang bukan Kau ni Tuhan aku dalam hidup ni. Duit Tuhan aku, orang dah jadi Tuhan aku. Aku buat ni sebab orang semua. Aku terlupa yang Kau ni Tuhan aku. Padahal Kau dah ajar wajah tu wajhiya lillazi dalam semayang. Nabi dah bagi tahu. Sebab apa? Sebab kita tak kenal. Jadi dosa tinggalkan mengaji, sebab mengaji ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Bila tak mengaji, berdosa. Fikahnya, tasawufnya. Balik ni tanya. Betul kalau kita mengaji ni kan ada hukum syarak, ada hukum wada'i. Nak tahu kenapa masuk maghrib? Apa sebab masuk maghrib? Apa yang menegah sembahyang maghrib? Bang, matahari dah terbenam. Saya Islam, saya berakal, saya dah balik. Tapi saya tak boleh semayang lah bang. Ada benda yang menegah saya. Kena ada. Sebab itu ada hukum syarak, ada hukum wad'i. Kita mengaji pelan-pelan. Supaya lepas kadar fardu ain. Kenapa kita kena mengaji lepas kadar fardu ain? Untuk kita balik kepada Allah, supaya jalan tu betul. Dia jalan tak betul. Kita tahu itu dosa, tapi kita masih buat dosa. Tahu kalau buat ni dosa tak? Dosa. Tapi buat. Orang yang tak faham yang tu dosa. Baik tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan minum air, kan? Tapi saya tuang racun depan mata tuan-tuan. Air mineral ni saya tuang, kemudian saya ambil racun. Saya beritahu dengan tuan-tuan, ni racun. Lepas tu saya suruh tuan-tuan minum. Tuan-tuan nak minum tak? Tuan-tuan tak nak minum. Sebab tuan-tuan tahu kalau aku minum air yang ustaz campur racun ni, akan jadi mudarat dekat aku. Mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan dah belajar yang tu racun. Mana tuan-tuan nampak? Tuan-tuan yakin yang tu racun? Tuan-tuan dah tengok orang yang minum racun, tak sampai 1 minit nanti mulut dia berbuih. Tuan-tuan, kita belajar dah. Kalau orang yang hubud dunia, tak pernahnya kita tengok akhirnya bahagia. Tak pernah. Akhirnya bergaduh sebab dunia, anak isteri pecah, adik-beradik bergaduh, iri hati, saling bunuh-membunuh. Nampak? Sebab dunia ni racun. Tapi kenapa kita tak nak kita ambil? Dosa tu racun, mengumpat tu racun, sombong tu racun. Kenapa kita tak nak tinggal? Walaupun kita tak tahu hasad dengki tu racun, buruk sangka tu racun, tak nak dengar perintah Allah tu racun. Kenapa kita tak sedar-sedar lagi? Itu yang saya nak bawa diri saya ke situ. Bukan saya nak bawa diri saya jadi pandai. Jadi pandai tak guna. Pandai, tahu, tapi masih minum racun. Tahu itu racun, tapi saya minum racun. Buat apa tahu itu racun, tapi minum racun?
akhirnya saya mati. Dalam keadaan orang kata apa? Mati bunuh diri, minum racun. Mati bunuh diri sebab saya nampak dia minum racun, mulutnya berbuih. Itu tanda dia. Mulutnya berbuih tu, kenapa mulut dia berbuih? Sebab minum racun. Tak ada kita lihat orang yang meninggalkan akhirat matinya baik. Tetapi orang yang bijak, yang dia tahu itu racun dan dia tinggalkan, lalu dia pergi kepada akhirat, akhirnya kita lihat kebaikan yang Allah beri kepada kita. Walaupun diulang berkali-kali, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah yang elok, yang utama. Akhirat itulah. Dunia ni tak salah. Buatlah apa-apa pun. Minta maaf tuan-tuan. Ya. Besok ada apa tu, hari Sabtu kan, RZ member. Tak pernah saya bercakap isu selain apa. RZ member kan, nampak. Dekat Terengganu ni berapa banyak masjid yang bagi makan, bagi apa. Kalau ikut tuan-tuan, event ni event dunia. Tapi dengan jalan dunia ni, ramai masjid, ramai orang boleh buat kebaikan. Orang ni bagi makan tengah hari, orang ni bagi makan pagi, orang ni siapkan ni, siapa nak tidur masjid ni. Nampak tak? Jadi dunia salah tak? Saya nak bagi contoh supaya tuan-tuan nampak. Dunia tak salah. Yang salahnya, kita ambil dunia untuk dunia. Dunia yang ada pada kita, kita jadikan kebaikan. Dan kebaikan ini langsung dapat rahmat Allah. Berapa ramai orang dapat rahmat Allah dengan dunia ni tadi. Orang ni potong lembu seko, masjid ni potong lembu seko, masjid ni bagi makan tengah hari, masjid, nampak berapa ramai orang dapat pahala. Dunia tak salah. Yang salahnya ketika Allah berikan kepada kita peluang, jalan, sebab untuk kita masuk syurga, kita tak nak masuk syurga. Kita tak nak lepaskan benda rosak, kita peluk. Tapi kita tahu benda tu nanti rosak. Kalau aku simpan, rosak. Macam makanan, kita tahu kalau aku tak makan, makanan ini jadi rosak, basi. Tapi tak mau. Biar basi tak apa. Aku takkan jadikan dia kebaikan. Nampak tak? Inilah kata penyakit. 8:20. Malam ni saya nak panjang sikit tuan-tuan. Yes, panjang sikit. Saya minta izin panjang sikit. Nanti saya beritahu kenapa ustaz panjang sikit malam ni. Tapi tak panjang sangat lah, sikit je. Tak adalah panjang sangat, sikit aja panjang. Jadi saya beritahu kenapa panjang sikit. Kerana yang batil itu tidak bertahan berserta dengan yang hak. Yang batil tak boleh campur dengan yang benar, dia tak boleh tahan. Dia tak boleh, dia jadi tak betul. Betul Allah sebut dalam Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan. Yang batil-batil, yang benar-benar, yang salah kena kata salah. Sekarang ni kita ni banyak sebab orang yang salah tak berani nak cakap salah. Yang betul tak berani nak cakap betul. Yang ni betul tak berani. Yang ni salah tak berani. Sampaikan punya tak berani itu tuan-tuan zaman sekarang. Mak ayah nak cakap nak salah tak berani.
Anak mak ayah ni jadi takut dengan anak-anak. Bang, abang buat ni salah bang. Tak berani. Yang kakak buat ni salah. Tak berani. Ayah sampai tak berani tentang zaman ni. Betul lah yang Nabi cakap. Sampai satu masa mak ayah ni takut dengan anak-anak. Anak-anak ni dah jadi raja. Anak-anak ni dah jadi tuan besar. Tuan besar tuan-tuan dalam rumah. Jadi raja dalam rumah. Anak-anak dia tak boleh jadi tak boleh berkhidmat dengan ibu bapanya. Sebab apa? Sudah sampai zamannya. Anak-anak yang berkhidmat dengan mak ayah zaman ini dah kurang. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut. Cerita ini, cerita Nabi dah sebut. Nabi sebut kisah ini, kisah ini, kisah ini, kisah ini. Sampai masa kisah ini bermula. Lepas itu Nabi sebut lagi, satu kisah lagi. Jumpa. Kisah lagi. Jumpa. Kisah kita mati, kisah mati ni Nabi sebut tak? Sebut. Tapi belum jumpa lagi. Kisah Dajjal Nabi sebut tak? Sebut. Tapi tak jumpa lagi. Kisah Imam Mahdi Nabi sebut tak? Sebut. Tapi tak jumpa lagi. Kisah Sungai Efrat kering Nabi sebut tak? Sebut. Tapi belum kering lagi. Baru separuh kering. Baru 3 suku kering. Nabi sebut tak? Dekat sungai tu nanti, dekat tasik tu nanti timbulnya gunung emas. Dah macam nak ada cerita-cerita, bunga-bunganya dah keluar. Nabi sebut tu, Nabi sebut kalau berlaku benda tu, Nabi kata apa? Apa tandanya? Nabi kata tandanya dah akhir zaman, dah dekat. Bila? Tak tahu, tempat rahsia Allah. Rahsia Allah. Rahsia Allah. Cerita Dabatul Ard. Dabatul Ard. Nabi sebut tak? Sebut. Apa berlaku dengan Dabatul Ard ni? Dengan dia sapu daripada ekor dia. Zahir apa tuan-tuan? Zahir kalimah mukmin ataukah kafir. Masa tu tak boleh pilih. Masa tu tak boleh pilih. Zahir Dabatul Ard. Tu dia sapu yang wajah kita. Mukmin, kafir. Masa tu tak boleh pilih. Apa yang dalam hati kita, apa dalam keyakinan kita, apa dalam tasdik kita, itu yang keluar. Masa tu semua orang tahu. Hari ni tak ada siapa tahu. Tapi akan sampai satu masanya ada orang tahu. Kita ni tasdik tidak tasdik, mukmin tidak mukmin, percaya tidak percaya. Sampai masanya kisah tu dah dicerita oleh Nabi. Semua kisah-kisah dunia ni dah dicerita oleh Nabi. Baik. Maka tiap-tiap suatu selain dari Allah itu batil. Nampak tak? Selain Allah ni batil. Yang benar hanya Allah. Janji orang batil. Tak benarnya tepat janji orang tuan-tuan. Tapi janji Allah benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Jadi percayalah pada yang benar.
Maka apabila zahirlah hak Allah, maka hilanglah tiap-tiap sesuatu dan batallah ia. Bila kita ni nampak yang mana benar mana salah, tapi salahnya kita selalu pilih yang salah. Kita tak nak pilih yang benar. Cakap Allah benar, tak nak pilih. Janji Allah benar, tak nak pilih. Duduk dengan Allah benar, tak nak pilih. Sebut nama Allah benar, tak nak pilih. Mana banyak mulut kita sebut cerita dunia, atau mulut kita banyak sebut nama Allah hari ni? Mana banyak? Mulut kita ni guna untuk zikir, untuk selawat, dengan sembang dunia, sembang-sembang benda yang kita nak tinggal ni. Mana banyak? Muhasabah sendiri. Kepala kita ni mana banyak kita berfikir tentang dunia, tentang hidup ni, tak pernah berhenti. Dari kita fikir bagaimana aku ni besok nak jumpa Allah Ta'ala. Ada tak dalam hadis, siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan. Saya tanya, suka tak mati? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, suka mati ke takut mati? Kan dalam hadis sebut, siapa yang suka gembira bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Tanya, suka tak mati ke takut mati? Bila takut, tak suka kan? Bila tak suka, ada jawapan tak? Allah pun tak suka kita. Kita jumpa Allah pun tak suka, takkan Allah? Nabi kata, siapa yang gembira suka bertemu dengan Allah, Allah gembira suka bertemu dengan dia. Kalau tak suka, kenapa kita tak suka, tuan-tuan? Banyak benda salah dalam hidup kita. Kita sayang benda salah, kita buat benda salah. Mana sayang Allah lagi dengan sayang hidup ni? Tanyalah. Sebab itu kita takut mati. Sebab kita sayang nak tinggal benda yang rosak. Dah nak tinggal tu pun masih lagi. Besok harta aku siapa ambil? Macam mana nak bagi-bagi? Lah dah nak mati dah. Dah nak mati dah. Pun fikir lagi benda nak tinggal ni, tuan-tuan. Itu Nabi tu dia pernah doa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Hidupkan aku miskin, matikan. Miskin apa, tuan-tuan? Ada sifat miskin dalam hati. Agar perangai orang miskin dia apa? Selalu berharap pertolongan daripada Allah. Tapi perangai orang kaya ni sombong. Sombong, tak sedar diri. Itu Nabi doa macam tu. Kita dah hilang dah sifat miskin dalam hati. Dah hilang sifat hina dalam hati. Kita dah hilangkan. Ya. Baik. Seorang laki-laki, sikit lagi, tuan-tuan, sikit lagi. Ya. Seorang laki-laki duduk di sisi Syekh Junaid radhiyallahu an. Maka orang itu bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah. Ya kan? Bersin, sunat ucap alhamdulillah. Maka Syekh Junaid berkata, sempurnakan dia. Jangan ucap aja, sempurnakan alhamdulillah tu. Alhamdulillah ni mana apa? Segala puji bagi Allah. Dengan keelokan ikhtiarnya,
baik, cantik kejadian Tuhan. Tak? Jangan sebut aja. Sempurnakan. Allah ajar kita tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Engkaulah sebaik-baik pentadbir. Engkaulah sebaik-baik yang menentukan hidup kami. Kami tak ada mampu, tak ada daya, tak ada upaya, ya Allah. Kenapa engkau bagi sakit dekat aku? Adalah yang kau mahukan. Kenapa engkau bagi aku sihat? Adalah yang kau tentukan. Dengan ujian. Sebab sihat pun ujian, sakit pun ujian. Allah sebut begitu kan? Allah jadikan kebaikan dan kejahatan itu fitnatun. Baik pun ujian, yang jahat pun ujian. Kita, orang buat baik dengan kita, oh suka. Satu hari dia buat jahat dengan kita, kita dah hilang kebaikan yang selama ni dia buat baik. Padahal dia nak uji je. Kau baik dengan aku tu sebab aku buat baik ke? Memang kau betul-betul kata aku baik? Sebab aku tolong kau ke? Atau memang kau nampak aku ni orang baik? Sekali orang yang buat uji kita, 1000 kebaikan kita hilang. Sebab apa? Sebab yang dia nampak baik itu, buat baik itu, bukan yang dia nampak orang tu baik. Jadi kita ni tak nampak Allah Maha Baik. Tak nampak yang Allah tu Maha Baik. Allah bagi duit, baik Allah. Allah bagi sihat, baik Allah. Allah tahan duit kita sikit. Kenapalah saya diuji ya? Kenapalah? Nampaklah. Oh, selama ni kau tak nampak Allah Maha Baik. Yang aku bagi sihat engkau setahun tu, aku bagi engkau demam sehari je. Setahun tu tak nampak. Bodoh tak kita, tuan-tuan? Bodoh lah. Jadi kita tak kenal siapa Allah. Itu saya kata, kenapa kita mengaji tapi tak nampak. Mengaji dah lama tapi tak nampak. Kitab dah banyak tapi tak nampak. Kenapa aku mengaji dah lama tapi aku tak nampak lagi akhirat? Kenapa aku dah mengaji tiap-tiap malam tapi aku tak kenal Tuhanku? Kenapa aku dah mengaji puluhan tahun aku tak boleh jadi orang baik? Apa salah ni? Faedah bacalah sampai habis. Bab kedua. Ketahuilah bahawa jahil itu lawan bagi makrifah. Lawan bagi tahu apa dia? Jahil. Makrifah ni kenal, tahu, kenal. Kenal Allah, kenal diri. Jangan tak kenal, jangan bodoh. Diri sendiri pun tak kenal. Kita tak kenal yang kita ni rosak. Susah ni. Kita ingat kita kekal. Yang kekal tu Allah. Yang tak mati tu Allah.
Yang tak bodoh tu Allah. Yang tak lemah tu Allah. Dah pula kita pula, kita tak kenal diri kita, tak kenal Tuhan kita. Yang ada sifat sombong tu Allah. Kita tak boleh sombong. Tapi kita pakai pula sifat sombong ni tadi. Sombong ni apa? Dia bagi peringatan, tak nak dengar. Bagi peringatan, tak nak ikut. Betul Allah sebut dalam Quran. Kalau sombong jadi dia macam ni. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong ni sifat orang kafir. Orang kafir duduk mana? Orang kafir Allah sebut nanti Allah campak dalam neraka. Nabi pun sebut, siapa yang ada sifat sombong tak nak buang-buang, walaupun sikit, sombong tak nak berubah, walaupun dah sakit, umur dah banyak. Allah kata, Nabi kata apa? Allah tak benarkan dia masuk syurga. Bila tak benar masuk syurga, masuk neraka. Tapi tak nak berubah, sombong juga. Nak buat macam mana? Teruskanlah. Buatlah. Kalau kita rasa kita betul dan kita rasa janji Allah Ta'ala tu tak betul, maka teruskan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Akhirnya satu hari baru kita percaya. Bila kita percaya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai masanya yakin tu datang. Bila yakin tu datang, indas sakaratil maut. Sekarang tak mati tak apalah. Belum sampai masa je lagi. Belum sampai masanya malaikat datang. Sekarang tak apalah. Lepas tu sekarang orang buat baik kadang orang hina-hina, orang caci maki. Tak apalah, cacilah sepuas hatinya, makilah sepuas hatinya, hinalah, sebab mulut masih boleh bercakap, tangan masih boleh bergerak. Sampai masa besok tak boleh cakap, tak boleh gerak. Bila tak boleh cakap, tak boleh gerak? Bila malaikat dah datang. Nak bercakap tak mampu, nak bergerak tak mampu, nak melawan tak mampu, nak dengar cakap orang pun tak mampu. Takutnya masa tu datang. Takut masa tu sampai. Berkali-kali Allah ingatkan kita. Naik darah 200. Ya Allah, mati ke aku? Tapi kita tak ingat juga. Degil kita ya. Degil ya kita. Masuk stand kat jantung. Tak ingat lagi juga. Mengumpat lagi lepas masuk stand. Berkelahi lagi lepas masuk stand. Baloh lagi sama sendiri lepas masuk stand. Sayang lagi dunia yang nak tinggal lepas masuk stand. Kita ni macam tak percaya dengan Tuhan ya. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan mengetahui dirinya itu mengetahui Tuhannya. Maka siapa yang mengetahui dirinya, maka ia mengetahui Tuhannya. Siapa yang tahu dirinya, maka dia tahulah Tuhan. Siapa kenal diri dia, kenallah Tuhan dia. Tapi diri pun tak kenal, macam mana nak kenal Tuhan? Ya. Siapa-siapa yang mengetahui Tuhannya, maka diserah Allah segala pekerjaannya kepada Tuhannya. Macam mana dia serahkan? Dia tahu yang kaya Allah. Dia tahu Allah ni jaga dia. Dia percayalah dengan Allah. Ya. Dia kenal Tuhan. Kan? Tuan-tuan, kita ada kawan karib rapat sangat. Biasa apa?
Semua cerita kita cerita kat dia. Ya tak? Cerita isteri kita, cerita dengan dia. Cerita anak kita, cerita dengan dia. Duit kita pun kita cerita dengan dia. Kita ada niaga untung rugi, cerita dengan dia. Baik sangat. Ni kawan karib. Tapi kita tak karib dengan Tuhan, tak adalah cerita dengan Tuhan. Kita kawan karib dapat berita, kita dapat projek 1 juta. Wah, telefon terus sign. Alhamdulillah, kata, aku boleh projek ni 1 juta, kata. Kita boleh berita baik, cerita tak dengan Tuhan? Ya Allah, terima kasih, aku tahu Engkau yang bagi ni, dan Kau bagi ni bukan bagi saja. Kau uji aku dengan kurnia ni. Aku masih sayang Kau lagi ke tidak? Aku masih dekat dengan Kau lagi ke tidak? Dengan kurnia Kau ni aku boleh jadi orang baik ke lagi tidak? Atau dengan kurnia Kau ni aku makin jadi jahat? Aku sombong. Ya Allah, dengan kurnia Kau ni boleh tak Engkau teruskan aku jadi orang baik? Sebab kita tak karib dengan Tuhan, kita tak akrab dengan Allah. Betul tak ada kita cerita. Kita akrab dengan manusia, berceritalah dengan manusia sampai sekarang. Kita tak akrab dengan Allah, langsung kita tak naklah bercerita dengan Allah. Dan siapa yang nescaya ia sejahtera dan beruntung. Nampak? Bila dia menyerahkan semua pada Tuhan, beruntunglah dia. Dan siapa yang suka menzahirkan sesuatu dalam segala halnya lain daripada yang telah dizahirkan Allah di dalamnya, maka demikian itu menunjukkan atas sehabis-habis jahilnya dan terdindingnya. Ya. Kerana sekiranya ia tahu nescaya dia tiada berkehendak baginya dan tiada kasih kepada sesuatu yang selain daripada Allah. Kerana orang yang tahu itu putus kehendaknya dan gugur ikhtiarnya serta Tuhannya. Dia serah bulat-bulat dengan Allah. Kawan, dia dah kita dengan kawan karib ni tadi, sahabat karib kan? Memang. Jadi tak akrab dengan Tuhan, cuba akrab dengan Allah. Kerana yang tersebut itu pengarang radhiyallahu mengisyaratkan yang berikutnya, wallahu alam, bab yang kedua. Habis 8:45. Saya katakan panjang sikit kan? Lebih 15 minit. Baik tuan-tuan, lebih dahulu saya minta maaf pada semua orang dan jemaah Masjid Bangku Pradong. Minta maaf sangat-sangat. Ya, kerana malam ni adalah kuliah saya yang terakhir pada tahun ni di masjid ni. Ya, saya nak istirahat sampai bulan 12. Bulan Januari kita jumpa lagi. Kalau saya ada umur, tuan-tuan ada umur. Ya. Kenapa Ustaz nak rehat? Adalah sebab saya nak rehat tu tadi. Ya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak ya dengan jemaah Masjid Bangku Pradong. Ini bulan 8, 9, 10, 11, 12. Saya nak ambil kesempatan ini, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau saya ada salah, ya, saya minta maaf Ayah Wan, Ustaz, semualah Zaki dan semualah yang saya kenal. Lepas tu saya mengajar, saya suka tengok kiri, saya tengok kanan. Orang yang biasa dengan saya, ada yang tak datang. Dalam hati saya, kenapa sakit ke, tak sihat ke? Kalau tak sihat, mudah-mudahan dia sihat. Saya suka tengok merata. Sebab saya ingat orang yang sama dengan saya tiap-tiap bulan tu, saya ingat. Saya ingat, saya cam. Saya cam. Bila tak ada tu, dalam hati tu akan tanya, kenapa dia tak ada? Sakit ke? Ada masalah ke? Lepas tu saya bila tengok, bila tak ada tu,
dalam tu adanya doa, ya. Dia minta maaf ya tuan-tuan ya. InsyaAllah kita jumpa bulan Januari, 4 bulan je tuan-tuan, ya. 4 bulan aja, ya. Baik tuan-tuan, sekat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Haji Zaini tu tentang asrama kita tu, yang nak buat besi, nak beli besi 13,200, sebenarnya tak banyak pun 13,200 ini. Kalau cari 13 orang, seorang 1,000. Kalau nak bagi lagi seorang 500, jadi 26 orang. Tapi kalau kita tak percaya benda tu rosak, susahlah nak cari yang 26 orang, nak cari 13 orang tu. Sebab kita yakin benda tu tak rosak. Benda yang rosak itulah kalau kita betul pandai jaga, dia akan jadi pandai guna, dia akan jadi benda tu tak rosak pula. Yang rosak tu kita jaga, dia jadi tak rosak. Macam mana jaga? Hantarkan pada tempat yang tak rosak. Mana tempat tak rosak? Tempat yang dijaga barang rosak, akhirat. Jadi kat sana tempat yang dijaga barang rosak. Barang tu rosak, tapi kita hantar tempat yang dijaga barang rosak. Kita ni rosak tak? Rosak. Tapi kita pergi besok tempat yang tak rosak. Mana dia? Akhirat. Tapi kalau kita tinggalkan juga pada tempat yang rosak, maka dia akan terus rosak. Ya. Jadi tuan-tuan fikirlah, ya. Sebab kalau cepat siap tu, cepatlah kita boleh terima pelajar, ya. Bolehlah berjalan kebaikan dan terus kebaikan. Itu daripada saya tuan-tuan, ya. Apa-apa hal, kalau tuan-tuan ingin sama-sama nak beli besi tu 13,200 tu, ya, tuan-tuan jumpa Haji Zaini, ya. Tuan-tuan jumpa Haji Zaini. Jadi sekarang ni saya pun kurang sikit tuan-tuan nak buat kutipan-kutipan ni, sebab zaman ni tak macam dulu, ya. Fitnah ini keliling, fitnah ini depan, belakang, keliling. Saya pun jadi takut dah tuan-tuan. Bukan takut dengan fitnah itu, memelihara amal itu lebih baik tuan-tuan, ya. Sebabkan zaman ni zaman rosak, ya. Dan saya bukan tak teringin, tuan-tuan teringin. Macam kita di surau kita yang di Selangor tu, kita nak pasang kapet, saya pun tangguh dulu, tangguh dulu. Tak adalah nak cari untuk siapa yang ada harta sikit untuk pasangkan kapet surau yang kita sekolah kita di Selangor. Tak ada, saya tak beritahu pun, tak ada, saya senyap. Dan saya yakin setiap hajat seorang hamba, walaupun ia terdetik di dalam hatinya, pasti telah didengar oleh Allah. Bila saya pun tak tahu. Ya, minta maaf tuan-tuan, yang 4 bulan kita tak jumpa, ya. Bukan tempat tuan-tuan je, memang saya berhentikan semua kelas-kelas saya sehingga bulan 12, melainkan program yang telah saya beri tarikh sebelum ini. Tadi saya kena pergi jugalah, ya. Tapi tak banyaklah tuan-tuan, sebulan ada sekali 2 kali macam tu je yang dah beri tarikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkan hidup kami, berkatkan hidup isteri anak-anak kami dan keluarga mereka, ya Allah. Berkatkan hidup mak dan ayah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan atas kami, isteri dan anak-anak kami, hidayah dan taufik. Kurniakan juga pada mak dan ayah kami hidayah dan taufik, agar kami
dapat kembali kepada Engkau dalam keadaan Engkau redha kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan atas kami, isteri kami, anak-anak kami, keluarga kami, mak ayah kami, husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan atas kami, isteri kami, anak-anak kami dan keluarga mereka, mak dan ayah kami, sihat walafiat, tubuh badannya dan tubuh badan kami, ya Allah. Dengan sihat itu kami dapat buat baik. Dengan sihat itu kami dapat buat amal soleh. Dengan sihat itu kami dapat menjadi hamba yang taat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau kami salah, maafkanlah. Kalau kami lalai, tegurlah, ya Allah. Pimpinlah semula kami, Arhamar Rahimin. Pimpin anak-anak kami, isteri kami, keluarga kami, agar kami tidak terus tersesat dalam perkara yang tidak Engkau suka, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.